Assalamualaikum. Hari ni kita bertemu kembali dekat kebun tanah rumah Agrofarm. Hari ni baru lepas pruning dan juga sembur foliar. Okey, ini duri hitam dah pruning dah bawah tu tadi sikit, and then tu sembur foliar. Okey, nampak dahan-dahan dia tu. Okey, itu kebun jiran, kebun pisang, dia ada durian juga. Ini jarum emas. Harap tahun depan berbuah. Besar dah ni, tinggi pada saya lagi. Okey. Ini avocado. Tanam avocado saja, tanam dekat sini, tanam biji. InsyaAllah ada rezeki dapat rasa. Ini ciku madu. Okey, ciku madu. Ini paduka. Saya dah pruning juga bawah tu, nampak. And then rasa nak pruning lagi nanti, tapi ini first pruning lah. Okey, nampak. Sebelah ni musangking. Dulu musangking ni nak mati. Ganti paduka sini. Dah lah hidup semula musangking ni, tapi tak apalah. Ini saya dah buang dulu, bentuk V kan, saya dah buang dah. Okey. Ini cempedak, tanam awal dah berbuah dah cempedak ni. CH28. Ada 3 batang kat sini. Ini musangking juga. Dah pruning juga tadi. Okey, dah pruning musangking ni. Okey, musangking. Dan saya pun dah sembur foliar juga. Okey, pruning. Okey. Yang ni pun musangking saya pruning juga tadi. Pruning juga sikit, and then saya sembur juga foliar. Tengok daun-daun dia. Daun-daun dia. Okey. Okey, kita tengok yang sini pula lah. Dulu yang sana dah pergi, kita tengok yang sini pula. Ini kelapa ni saya dah saya letak apa tu? Garam pertanian. Dah okey dah, kumbang tu dah tak ada dah. Ini pun musangking. Ni daun-daun ni kena ketir, kena makan dak ni. Ada rusa masuk ni. Dia makan, nampak dia ketir. Yang ni pun sama. Dia makan pucuk-pucuk ni, nampak. Dia makan pucuk-pucuk ni. Rusa masuk. Malah buat jerat lah. Ini pun musangking. Kita dah nak pruning atas tu pula nanti. Okey, bawah-bawah ni dah okey dah. Ada dah dahan-dahan buah ni. Saya dah bentuk dahan-dahan buah ni. Okey. Kita pergi dekat sini pula. Okey, yang ni minggu lepas saya pruning. Duri hitam ni. Duri hitam ni minggu lepas saya pruning. Ada kesan-kesan tu. Yang ni berbuah ni. Bukan berbuah. Dia keluar bunga tapi tak lekat. Dia ni antara yang umur 5 tahun lah. Ni kesan bunga dia dulu bulan lepas. Dia dah kembang, betul tak lekat. Ni. Okey, ni. Ni lah yang sakit ni dulu. 8 minggu saya rawat. Ni dah alhamdulillah dah okey. Yang tu tupai king. Tupai king. Yang ni musangking. Tupai king tu musangking. Okey. Tupai king ni lambat tanam, tapi dia kejar musangking ni. Memanglah saya baca tupai king ni laju pembesaran dia. Okey, ini pun duri hitam. Duri hitam ni sama tanam dengan duri hitam ni. Dia besar sikit. Minggu lepas saya tak sembur foliar, saya sembur monstera. Sebabnya ada hawa sikit. Nampak. So minggu depan maybe saya sembur lagi lah monstera ni. Minggu depan. Minggu ni tak sempat. Minggu ni foliar je. Okey, saya akan pruning sikit atas tu. Kemudian saya sembur foliar monstera untuk pokok ni saja. Okey. Okey. Batang pun dah besar ni. Tunggu masa lah ni. Batang dia. Ni dah buang dah, bawah ni buang. Okey, kita pergi dekat King Hong. King Hong minggu lepas saya sembur juga
Monceren. Yang ni pun panjat dek kera dulu patah. Yang ni saya nak pruning nanti. Tu kesan panjat dek kera patah dekat sini. Patah dekat sini. Kan nampak kesan patah tu. Dia tumbuh sini pula saya jadikan bahan batang utama. Okey, ada anai-anai. So saya akan sembuh macam anai-anai lah naik kat sini semut. Okey, ini memang kena pruning ni. Okey. Yang ni kena teritik. Ada video saya sebelum ni. Saya tunjuk kena teritik. Sekarang ni dah okey, dah berkilat dah daun. Saya rawat 3 minggu. 3 minggu saya sembuh white oil. Okey, daun dia pun dah okey nampak. Dah tak ada. Ini kesan-kesan teritik dulu ni. Kesan teritik dulu ni. Tak ada dah, bawah-bawah tu tak ada dah. Okey, dah pucuk baru dah. Yang ni pun sama. Teruk juga ni. Serangan teritik. Yang ni 4 minggu saya rawat. Ada dalam video saya sebelum ni kan saya sembuh ni. Ni pun dah cantik, daun dia berkilat dah. Daun dia pun dah berkilat. Nanti minggu depan saya sembuh folia dan juga saya nak pruning sikit lagi ni. Ini kesan teritik dulu ni nampak. Kesan-kesan teritik dulu. Tak ada dah. Okey, bawah dia pun tak ada putih-putih dah. Okey, alhamdulillah. Ini banyak lagi kawasan kosong ni, tak tanam lagi. Tak tanam lagi. Baru ada 45-46 pokok. Okey, ni pun hutan ni. Tak tanam lagi. Kita pergi belah sana sikit, kejap lagi. Kita pergi belah sana, saya naik balik. Okey, ini kemihong kita tadi. Penat. Kita ni kerja dalam aircon. Hujung minggu turun kebun. Ini pisang tanam. Pisang. Okey, ni kita pergi ke Teluk Ira dulu. Yang ni dia menang. Pertandingan durian kampung premium dia menang. So beli anak dia. Tanam dekat sini lah. Cok Villa nama dia. Dia namakan Cok Villa. Okey. Ni pokoknya. Okey. Nampaknya kena folia. Kena folia. Nanti saya sembuh folia lah. Tak sempat hari ni. Okey. Yang ni kita pergi lagi. Yang tu. Okey. Yang tu musangking. Celah tu ada musangking satu. Musangking. Yang ni tangkai panjang. Baru tanam 2 tahun. Beli. Tangkai panjang. Okey lah. Tak ada penyakit. Dah tabur baja. Yang ni minggu lepas saya pruning. Minggu lepas saya pruning sebab panjat dek ke atas tu. Pruning. Okey. Ini kesan makan dat. Kesan makan dat. Betul rusa. Nampak? Rusa makan ni. Rusa makan. Tak apalah rusa makan. Okey, kita naik sini. Okey, naik sini. Ini duri hitam. Dia sakit dulu. Tapi dah okey. Dah keluar pucuk baru. Sini pun dah terang. Ini cadang nak bina surau dekat sini. Kawasan ni tapak ni nak bina surau. Okey, tapak ni nak bina surau. Penat jalan ni. Ini IOI. Tak sempat nak pruning tapi dah pruning dah sikit-sikit. Ni IOI. Tak ada penyakit sangat, karat daun je. Karat daun sikit. Okey, ni nak sembuh lah. Minggu depan. Nak sembuh. Racun, kulat. Okey. Okey, kita kembali ke dataran. Belah sini nanti saya review. Belah sini. Ini musangking. Okey. Yang ni yang sakit saya bagi tahu tu. Dah okey dah. Yang ni masih dalam rawatan. Saya sembuh dah. 505. Daun dia pun dah hijau. Masih dalam rawatan. Belah sini dah mati dah. Okey. Belah sini dah mati dah. Tumbuh-tumbuh sikit lagi. Ni pun dah okey semula. Masih dalam rawatan. Planning 2. Kalau rawatan tak berjaya, tanam semula lah pokok lain. Okey. Yang tu harum manis.
Okey. Ni musangking. Okey. Itu sajalah untuk hari ni. View kampung saya punya kebun view. Okey, nanti saya view semula. Okey, terima kasih. Penat.